Gila doh, semua fighter bodoh. Gila. Okay guys, so today akaun ni aku baru je deposit 5k. Ini guys 5k for Monday. So aku dah start profit sikit lah. Aku sama je deposit sama dengan tim-tim bootcamp aku yang ni. Semua 5k. So hari ni aku akan live trade sama-sama dengan semua orang tim-tim bootcamp aku. Kita tengok berapa grow akaun ni. Jom tengok sana. So macam saya nak tanya, kita kalau marking untuk apa tengok direction time frame besar kan? Betul. So untuk kita entry tu time frame berapa? Entry. Untuk entry market. Okay, dia sebenarnya entry ni, saya ni melihat pergerakan, banyak pergerakan. Sebenarnya kalau korang nak entry macam news tu kan, korang jangan pergi tengok M1 macam ni, macam saya tengah tengok ni. Kalau news saja, korang jangan tengok M1, M5, M50, M30. Itu memang bahaya gila lah. Oh tak boleh tengok M1, M5 dengan M50? Waktu news je. Cuma dia tak faham nak macam mana layer sampai macam you buka hadas sekarang layer 0.09. Okay, kalau I nak ajar you layer lah sebenarnya. Ini sebenarnya I tengah cakap pasal skill on my account. Sebenarnya my account kalau I buatlah 100 pun, layer. Okay, sini layer, sini layer, sini layer. Sebab I punya mentality confirm takkan lebih, walaupun ada layer, dia takkan floating sampai 1500. Oh, you sudah set satu. Faham tak? Mentality, psikologi tu I dah tahu dah. 100 pip dia takkan lebih 1,500. Faham tak? Sebab tu bila I guna akaun 500, tiba-tiba entry sama macam akaun 5k tadi, MC lah. So mentality takkan sama lah. I ajar psikologi. Psikologi ni based on, kalau korang expert dekat 1k, korang entry 0.01, korang tahu 100 layer, floating dia berapa, korang dah faham dah. 100 pip, kalau korang entry dalam, contoh lah, dalam, kalau kata dalam, korang layer sampai 20 lah. 20 sen. Entry 20 sen. Floating sampai berapa? 10 pip boleh jadi $2, contoh. Baru $20 lah. 20, 40, 60, 100. Dia 100 je. Dia 50 pip 100 lah. 2, 4, 6, 8, 10. $100 je. Kalau kata 50 pip. So memang sampai 1500 you akan mesti cut lah. Mesti cut. Mesti cut, kena cut. Sebab dia satu bukan cut sebab main cut je, sebab floating bukan sebab tu. Satu lagi sebab, ni dah break ni. Contoh ni kan. Kita tadi tiba-tiba ni I sell tapi dia naik lagi. Ni dah tak ada zone dia ni. Memang tak. Tu salah satu lagi sebab confirmation kenapa cut juga. Tak boleh tahan. Sekarang saya entry ya. Masuk sale now. Okey, lagi satu. Kan tadi 3 confirmation kan? 4 confirmation. Kalau korang tengok kat M30, dia ada persamaan dengan double top juga. Macam ni lah. Kalau korang tengok dekat M15, lagi nampak dan nyata lah macam ni. Double top. Dia buat apa? Double top apa? M. M. Faham tak? Itu dah 4 strong confirmation. So kita boleh, orang kata dah solid lah. Dah solid, korang entry lah. So nampak, kita entry with reason. Bukannya main bantai je. Sebab tu bukan pukul 8 tadi saya entry, bukan 8.30, bukan 9, bukan 9.30. Tapi pukul 10. So saya dah tahu lah. Below pukul 10, masa untuk dia pacak. Atas pukul 10, masa untuk dia junam pula. Dia ikut jam. And then atas pukul 10 ni yang best sikit sebab pergerakan akan laju sikit. Dia kuat momentum bullish lagi. Faham tak? Bagi dia reject dulu lah. Apa-apa bagi dia reject dulu lah. M30 dah close kan. Tapi dia macam nak pacak lagi. 700 saja. Oh, okey. Selamat. Muka merah tau. Tuah tu. 3,000 lebih. 785. Oh, selamat. Selamat. Tipu berapa? Weh, aku paling sakit lah hari ni. Tadi aku dah profit lah tengok. Aku kat low almost tadi akaun aku dah 6k. So kat low dalam 4k lebih ke 4k lebih. 28. Oh, apa? 20% lah. So guys, aku nak recover guys. Memang tak jangka langsung sebab sebenarnya H4 dah solid. H1 dah solid. M30 pun dah solid. So pukul 7 tadi dia dah pacak. Pukul 8 dah pacak. Pukul 9 dah pacak. So aku menganggarkan pukul 9.30 tu dia dah start junam. So aku ingat dia nak break lah.
So aku bagi entry sale. So rupanya dia nak ambil zone atas lagi. Tapi sekarang ni bahaya juga sebab M30 ni tak close langsung. Dia tak close langsung. Dia dah close sebelah tapi dia pacak lagi. Kita takut kalau hold juga sale ni, satu akaun dia makan. Serius. Benda ni boleh jadi benda yang paling bawah. So bila benda paling bawah, sebab tu kita cut. Kita takut dia pull back sikit untuk fly lagi jauh. Sebab tu saya tak nak pertahankan sale dulu. Patut tadi sale. Tapi bila dia dah breakout macam ni, kita jangan pertahankan sale dah. Jangan pertahankan. Sebab dia boleh pacak terus lagi banyak. Okay, cuba you. Yang ni kan you tadi kan kita marking sepatut dia breakout. Cuba you betulkan balik marking ni. You marking balik sampai bawah ni. Sebenarnya ni adalah zone paling bawah dia yang baru. Bila dia masuk balik dalam zone jauh ke dalam, kan? Bila masuk balik zone ke dalam ni, tengok ni. Kenapa dia pacak balik? Maksudnya yang tadi tu, orang kata manipulate breakout. Zone dia sebenarnya berada di bawah, dia nak pacak lagi. Saya ingat dapat ambil sell short, tapi tak ada rezeki lah guys. Ni boleh sell dulu lah. Sekejap. Bagi dia close. Okay. Kalau kita entry sekarang, besar juga zone tu. Sebab M5 dah shadow ni, kita bagi dia naik sikit. Satu je. Hantar satu. Dia nak naik lagi tu. Dekat shadow tu, M5, baru kita entry. Layer lah. Bismillah. Sebab dah pukul 11 kan. Gila doh, diorang semua fighter bodoh. Gila. Lagi padu dia aku. Hari ni hari yang aku memang tak ada harapan lah guys. Memang MC hari ni. So aku mengaku aku MC. So guys, bersama dengan tim-tim aku, diorang pun kat loss je. Loss guys. Berapa, Semua 4,000 guys. Okay, esok confirm dia cover lah. 4,000 kan? Esok buat yang lagi terbaik. RM10K? Weh, Esok ada. tadi dah ni cover. You berapa? Itulah aku 1K, tahu. okey lah. Money management lah. So guys, sekejap lah aku tengok balik why kenapa kita SL tadi. Memang betul, goal ni sebenarnya ikutkan dekat sini kita nak sell kejap kan sebab apa ni? Reject kan. Tapi aku pun ego juga, hold juga tadi. Menganggapkan benda ni nak junam kan. Tapi kau tengok dia test, nampak test. Lepas tu kita tengok balik daripada kesalahan kita hold tadi. Kalau ikut kat sini kau tengok ada dekat M5 ada je double bottom top pacak lagi. Faham tak? Dia test je kita tak nak close. Kita test je kita ego. So hari ni sebenarnya kita kena belajar daripada ego kita lah. Esok kalau apa-apa benda dah menunjukkan dah cucuk banyak kali atas kan. So benda tu kita cut loss lah. Kita belajar daripada situ. Tak payahlah hold. Aku pun memang betul. Aku pun jarang bootcamp kan. Jadi benda ni emosi untuk aku. Aku pun jadi 50-50. Nak cut pun jadi 50-50. Faham tak? So benda ni emosi juga memang sangat emosi Lalu depan ni dia lagi emosi. Lagi susah nak kawal aku punya minda tu. So sepatutnya biasanya aku gamble lah. Okay, close. Ni memang dah langgar ni kan. Tapi hari ni aku pun MC. So pembelajaran untuk kita semua lah. Korang pun cut loss banyak. So esok insyaAllah aku recovery balik. Kalau korang tengok M5, M15. Memang betul aku cakap dia nak pacak lagi. So memang benda ni nak pacak lagi. Tapi aku ingat ada harapan untuk dia masuk dekat zone putih ni. Lepas tu baru dia pacak lagi. Tapi dia terus pacak. So kita tengok balik dekat zone yang aku marking. So memang betul. Tadi dia manipulate kita, dia masuk dalam ni. Betul tak? Dia sebenarnya menjadikan ini adalah zone yang paling bawah sekali yang sepatutnya kita ingat dia break kan. Macam ni lah. Tadi aku ada marking, trend line. Aku tarik dari sini kan. So aku ingat kita semua menjangka ini adalah solid breakout. Solid breakout ni sebenarnya dia manipulate kita. Dia bukannya breakout trend line. Sebenarnya ini salah. So that's why aku tarik balik trend line. Bila dia dah bagi kita cut loss tadi. So sebenarnya inilah zone dia. Zone dia nak naik lagi jauh. Faham tak? Tu. Tapi tadi harapan dia aku ingat dia akan masuk zone putih tu dulu untuk pacak lagi. Itulah pergerakan dia. Tapi dia tetap teruskan perjalanan dia untuk buy. Tapi direction kita sebenarnya dah betul. Cuma entry kita hari ni tetap ada sale. Faham tak? Kita nampak short sale tapi short tu yang buatkan kita MC. So pada esok sebenarnya kita dah boleh terus fokus pada buy lah sebenarnya. Faham tak? Buy ni memang nak long. So kita dah tahu dah daily dah breakout. So ni kalau ikutkan dalam zone H4 ni jauh lagi nak fly. Ni H4 punya zone. Lepas tu H1. Kita tengok ni H1 lah. H1 ni pun jauh lagi dia nak pacak. So kalau kata lepas ni kita tunggu, kita jangan ambil sale dah. Kita jangan cuba ambil sale dah. Belajar daripada hari ni kita cuba ambil sale shot 2 kali terbabas. So kita jangan cuba ambil sale dah. Tunggu je dia pull back. Buy sahaja.
Aku nampak esok memang kita buy saja, kita belajar daripada kita cuba sell, pap kena. Cuba sell lagi, pap kena kan. So sebenarnya dia dah buat reversal lah sebenarnya. Benda ni dah reversal. Dah buat bertukaran arah dah. Dia dalam zone yang paling bawah sebenarnya. Maksudnya benda ni kita nak buy je dekat support tu. So biar dia buat support baru, kita buy saja untuk esok. Tak kisah, aku rasa sepanjang minggu ni kita buy je. Sebenarnya benda ni daripada minggu lepas, tapi aku nampak macam dia dah break trend line tadi kan. Itu je reason aku sell. So ni nampak macam nak masuk zone putih baru buat macam tu. Lepas tu pacak terus kan. Dan sekali dia terus ambil kaut semua lah. So hari ni aku pun lost guys. Aku minta maaf banyak guys lah. So esok kita recover seminggu InsyaAllah esok ada lagi. So guys, ni penutup pukul 12. Aku tak dapat bagi korang, tak ada chance lah untuk bagi biru. Aku minta maaf banyak. Ini kesalahan pada aku. Mungkin ada dosa aku kat mana-mana part kan. Mungkin tadi ada few part yang aku bagi orang marah ke, bagi ni. Ni lah sebab dia kan. So Tuhan bagi kabur mata aku untuk nampak buy asyik sale. Padahal fokus kita direction buy. Tapi tetap dengan nak sale. Mungkin ni salah aku. Ada benda-benda dosa yang aku buat lah. Aku minta maaf banyak lah. So insyaAllah esok kita fokus pada direction je. Buy je. Kita tunggu je. Pullback ni, kita tunggu je dekat zone ni untuk buy je lagi. Sebab ni zone ni besar lagi guys. S1 ni kalau kita nak sell lagi, lagi jauh dia pergi. Lagi jauh lagi. So belajar something, esok kita fokus je lah untuk recovery. InsyaAllah mungkin esok boleh recovery dengan 1-2 setup je. Kita cuba lah. Lepas tu Rabu Khamis Jumaat kita ni lah. Tapi aku nampak memang H4, aku tarik H4 dengan H1 memang langgar. M115 tadi pun memang aku nampak dia nak buat macam tu dah. Tapi kita harapan untuk dia ambil order, lepas tu bawa pacak kan. Tapi dia tak boleh ambil order. So memang M1 tu betul lah. Nampak dia cocok-cocok dah banyak kali je retail. Sebenarnya 3 kali tu dah cun untuk sell. Tapi kalau buat lebih banyak daripada 3 kali, 4 kali, itu dia cuba ketuk dinding lah sampai pecah. So dah pecah. So hari ni kita belajar something untuk seminggu ni. Isnin ni sebenarnya banyak pembelajaran aku. Sebab dekat Bali aku lost pun Isnin dengan Selasa. Rabu Khamis Jumaat baru aku recover. Time tu lah aku cakap aku MC. Aku bagi set up sekejap. Lepas tu dah habis elektrik aku entry balik kan. Kat situ lah aku belajar Isnin, Selasa, MC. Lepas tu Rabu Khamis insyaAllah kita recovery. Tapi esok aku cuba recovery. Aku nampak yang set up low risk aku akan bagi. Aku minta maaf daripada salah silap semua guys. Okay lah guys. Minta maaf banyak, malam ni penutup, minta maaf. Aku minta maaf banyak. Okay. Minta maaf banyak-banyak guys, minta maaf banyak-banyak. Semua muka merah-merah. Minta maaf guys, minta maaf guys. Tapi tak close. Minta maaf banyak guys guys. So guys, tak apa, hari ni adalah hari pertama, banyak benda yang aku belajar hari ni. So guys, esok insyaAllah kita sama-sama clear hati sama hati. InsyaAllah esok kita buat yang lagi terbaik. Bismillah.